Okey, cara merekod data bagi sesuatu eksperimen, contohnya adalah eksperimen kesan suhu ke atas kadar tindak balas antara larutan natrium tiosulfat dengan asid sulfurik. Okey, bagi eksperimen ni, suhu adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Kadar tindak balas adalah pemboleh ubah bergerak balas, di mana kadar tindak balas bergantung kepada kesan suhu. Okey, contoh berdasarkan kepada prosedur eksperimen. Okey, kita gunakan 50 cm padu larutan natrium tiosulfat berkepekatan 2.0 mol per desimeter padu. Kita masukkan ke dalam kelalangkun. Okey, kemudian kita masukkan asid sulfurik 5 cm padu dengan cepat ke dalam larutan natrium tiosulfat. Kemudian kita letakkan, kita kita pusarkan larutan tersebut dan kita letakkan pada kertas bertanda X di tengah-tengah. Kemudian kita start stopwatch. Okey, kita start jam randik, kita rekod masa yang diambil untuk tanda X hilang daripada pandangan. Okey, lepas tu kita ulang eksperimen dengan suhu yang berbeza bagi larutan natrium tiosulfat. Contoh 35.0, 40.0. Okey, kemudian 45.0 darjah Celsius. Okey, macam mana nak rekod data? Kita dah ulang eksperimen beberapa kali. Okey, so total ada 4 kali. Jadi kamu boleh buat. Yang pertama boleh letak eksperimen. Okey, eksperimen. Okey, yang kedua, pemboleh ubah dimanipulasi adalah suhu. Jangan lupa letak unit. Okey, jangan lupa letak unit. Okey, kemudian masa yang diambil. Okey, untuk tanda X hilang. Okey, ini unit adalah saat. Okey, unit adalah saat. Okey, untuk eksperimen, kita ulang beberapa kali bergantung kepada berapa kali kita ulang. So, kamu boleh letakkan 1. Kemudian yang kedua. Kemudian yang ketiga. Kemudian yang keempat.
Okey, yang keempat. Okey, bagi suhu, suhu adalah satu titik perpuluhan. Jadi bila kamu letak 28, contoh pada suhu bilik 28.0, kemudian kamu ulang eksperimen pada suhu 35 darjah Celsius 5.0, kemudian seterusnya adalah 40 darjah Celsius. Okey. Kemudian seterusnya adalah 45 darjah Celsius. Okey. Untuk suhu satu titik perpuluhan, jadi pastikan semua nilai dalam satu titik perpuluhan. Bagi masa yang diambil, contohnya kamu dapat yang pertama 20.0 saat. Yang kedua, okey, bila suhu makin meningkat, jadi masa yang diambil mungkin lebih kurang 15.0 saat. Kemudian, seterusnya, mungkin 10 saat. Okey. Dan bila suhu makin bertambah, okey, mungkin masa yang diambil lagi cepat iaitu 8.0 saat. Okey. Bagi penjadualan data, okey, kamu benda yang paling penting adalah pertama pemboleh ubah dimanipulasi, pastikan ada unit. Kemudian masa yang diambil, okey, untuk tanda X hilang, ia adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, pastikan titik perpuluhan semua nilai adalah sama. Kalau satu titik perpuluhan, semua mesti satu titik perpuluhan. Okey. Bila dah ada unit di sini, jadi tak perlu letak unit di dalam kolom di bawah. Sebab dekat atas dah ada dah. Okey. Untuk yang ini eksperimen, kalau tak dinyatakan kamu letak 1, 2, 3, 4. Kalau dinyatakan A, B, C, D, so kamu kena guna A, B, C, D.